cuci mata, suka bikin gila, angin satu kepala. Marah pula tinggi cita-cita, tak kira hasilnya, mahu tahu dunia. Dan ku punya cita menara, dan ku capai perjuangannya. Manusia ada penggoda, ada digoda, ada diluka. Bro, kata impianku. Cuci jangan tak cuci. Weh, pelan-pelan lah sikit. Kau ingat kursi ni cuma ke? Benda ni dah perlahan lah ni. Berat kau tahu tak? Lagipun kan, korang cuma angkat sofa ni turun daripada van. Kita orang angkat tadi daripada lori tau tak? Itu pun lembab. Cepat. Ini tak apa-apa berat. Yang berat ni. Ada yang jadi jenazah ni aku angkat dia. Asal duduk air daripada tadi ni? Habis tu kalau semua angkat, siapa nak jaga van ni? Ha? Barang-barang hilang macam mana, Kang? Ha? Siapa nak bertanggungjawab? Jawapan je. Dah, cepat. Hai, Malaon. Bawa empat-empat. Gua ni bawa masuk dalam. Ha? Aku jaga bang kat luar ni. Kerja. Kau lah, mulut cabul. Tak dah boleh rehat dah. Aku baru nak kena mandu lah. Mandu apa? Kau ini kata. Macam mana aku nak garung kau ni? Tak boleh tahan ni. Cepat. Aduh. Garu jenis apa ni? Hilang. Lu tahu letak dah bukan ni. Betul. Coba ni. Ini sofa jenis apa ni berat sangat ni? Tak ada ringan. Kalau sofa yang ringan, nama ni kursi. Mangkuk. Oh ya. Berat pula. Bila tak habis ni? Kau tu pun berehat juga kan? Lembab? Kita lembab. Kita pula dia cakap je lembab. Aku dah kata dengan kau dah. Dia diorang ni kalau sepasang berjumpa buat kerja, memanglah suka curi tulang. Lembab. Bila masa pula kita orang curi tulang? Ha? Kita orang rehat. Sebenarnya diorang yang rehat kat belakang tu, diorang yang lembab. Tengok sedapnya kau cakap kita orang rehat. Amboi, asyik kau orang ni nak rehat, kita orang tak kerti rehat ke? Kau kena ingat tau. Kita orang yang buat kerja tadi angkat barang semua kat lori tau. Ni sofa ni semua kau orang cuma perlu bawa daripada dulu tu. Dalam van masuk tu. Itu pun kau minta tolong kita orang. Kalau kita orang hantar dulu, kantoi lah dengan bos. Kita orang ni macam penyelamat korang, tahu tak? Tak. Patutnya korang ni terima kasih tau dengan aku dengan Iman ni. Perwira, kaulah perwira hatiku. Diorang ni penyelamat. Jadi kita kena berterima kasih lah dekat diorang. Masih kerana menyelamatkan kami. Korang sekarang nak pindah tahun ni ke tahun depan? Ha? Kerja.
Tong. Rumah untuk disewa tong. Taman ton tu. Mahal tu. Tapi sewa RM1,200 kalau kita tonton boleh tak? RM200 seorang. Ya, boleh lah. Tapi sekarang ni siapa yang nak pergi tengok? Kita kerja kat sini pun banyak lagi tak habis tu. Kat belakang siapa nak angkat barang? Tak, dia macam ni. Biar aku dengan Mikael je. Ya, ya. Tak boleh. Wah, nak cuci tulang lepak-lepak pula. Tak ada. Aku nak ikut. Bila masa pula kita orang cuci tulang? Mana kita orang nak lepak? Kita orang cari rumah ni pun, kita tengok rumah tu pun untuk korang juga. Kan? Dah. Kalau susah sangat kau nak bagi Mikael pergi dengan Bul lah, Bul. Kau bawa Syuk lah. Kau pergi lah dengan Hasbulah. Okey, tak ada. Pergi sana. Kita pergi. Itu pula kira muka dah petam macam juan dah aku tengok. Apa lagi? Air aku. Nanti jangan nak bersenang sangat. Encik kaya dah belum? Dah keluar dah. Apa lagi? Baru. Assalamualaikum. Assalam. Depan. Tumpang tanya. Saya Suraya. Boleh saya tahu Cik Kai ada? Macam mana boleh tahu dan kenal Encik Kaya kat sini? Apa pula saya tak kenal. Dia tu bapa kepada anak saya ni.